Kali ni kita akan fly daripada Malaysia ke China. Bezanya untuk trip yang ini, kita diberi task untuk lawat, explore dan juga share. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 kilang TCL di serata China. Ini bukan tugasan mudah, tapi kami sahut. Jadi jom kita luncur ke tanah besar China dengan TCL dan tengok apa yang TCL nak bawakan kali ni. Let's go! So guys, lawatan yang pertama, visit yang pertama, kilang yang pertama. Sekarang kita berada dekat TCL Hefei Home Appliance Factories guys. Di mana kilang ini kita akan ada dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian mesin basuh, yang kedua adalah bahagian peti sejuk guys. Dan kilang ini memang mega sesuai dengan status TCL sebagai Worldwide Olympic Partners guys. So tak nak cerita banyak, let's go. Satu je aku nak cakap, kilang first ni memang mega, memang gigantic. Korang bayangkan kawasan industri yang aku tengah tour ni sahaja berkeluasan 760 ekar. Dengan kapasiti pengeluaran mencecah 24 juta unit setahun. Sebab itulah kilang ni dipanggil Smart Factory. TCL laburkan sebanyak 230 juta yuan, iaitu sekitar 148 juta ringgit untuk bangunkan platform digital 6+1 diorang sendiri yang dikuasakan oleh 5G dan juga teknologi cloud. Sepanjang aku jalan dekat kilang ni, aku boleh nampak robot fully automatic stamping, AI yang buat pemeriksaan visual, sampailah ke robot AGV yang bergerak sendiri hantar barang tanpa pemandu. Memang sangat futuristik. Dan dekat sini, sebuah peti sejuk ataupun mesin basuh boleh siap dipasang dalam masa beberapa saat saja. Memang pantas gila. Dekat sini juga ada satu rahsia industri yang aku nak share pada korang lah. Sebenarnya banyak tau jenama barangan elektrik rumah popular yang korang guna hari ni asalnya dihasilkan secara OEM dekat kilang TCL Hefei ni juga tau. Jadi dari segi kualiti pembuatan, diorang memang dah level pakar. So selesai sudah lawatan kita ke dua kilang untuk visit yang pertama ni, iaitu kilang mesin basuh dengan kilang peti sejuk. Sekarang kita dah tahu macam mana TCL mendunia dengan dua produk yang sangat-sangat menarik ni lah. Now kita nak pergi balik ke showroom, kita nak try tengok apakah killer produk untuk visit yang pertama ni. Let's go. Okay guys, lepas dah puas layan robot-robot canggih dekat kawasan production line tadi, sekarang diorang bawa kita orang masuk ke experiential area pula. Dekat sini diorang nak buat live demo. Diorang sediakan beberapa helai baju putih yang suci murni ni berserta dengan macam-macam jenis kotoran yang korang boleh nampak atas meja ni. Diorang cabar kami untuk kotorkan baju ni secukup rasa. Jarang-jaranglah kita dapat lesen untuk buat kotor ni kan. Jom kita kasih lenjan. Macam-macam art berat terhasil kali ni. Kita orang ni memang pantang diberi peluang. Memang rakus jadinya. So ni adalah semua masterpiece yang dikarang hari ni oleh kita dan rakan-rakan. Ni kira senang cerita before and after lepas ni. Ni before nampak. So sekarang dia akan masukkan semua. Yes. Dekat dalam TCL C682. C682. Rahsia utama TCL C682 ni terletak pada super drum teknologi yang menggunakan diameter drum gergasi 540mm siap dengan 6 bionic lifter tau. So bila drum besar, baju ada ruang jatuh yang lebih luas, jadi impak basuhan tu jadi lagi kuat. Yang lagi gempak, fungsi jet bubble dia akan aktifkan sabun campur dengan air dan juga udara menjadi buih padat supaya terus meresap ke dalam fabrik. Lepas tu dengan auto stain remover dan juga steam wash pula, dia boleh adjust suhu air secara auto dan lepaskan wap panas untuk bersihkan kotoran dalam masa yang sama, matikan bakteria dan juga allergen yang ada. Dan washer ni memang senyap sunyi, tak bising langsung. Ini adalah kerana ia guna direct drive tau, ataupun DD inverter motor. Motor ni dipasang terus pada drum, jadi putaran ni jauh lebih stabil, gegaran dapat diserap sepenuhnya, operasi tersangatlah senyap. The best part adalah, semua ni korang boleh kawal dan juga pantau dengan mudah secara remote menggunakan sambungan Wi-Fi melalui aplikasi sahaja. Canggih dan simple gila. Nampak? Ini kita punya Ini kita punya. Sekarang dah siap basuh. So, who wants to try to check? Yes, I want to check. Yeah, and there's a Wow. sprays. Who wants to check? Try to check this one. Langsung tiada kotoran. You can see from Nampak? the Yang lain pun sama. front and Kita pun dah back. tak sure mana satu kita punya sebab semuanya dah putih balik. Sebelum balik, kita sempat singgah dekat showroom diorang dekat sini. So dekat dalam ni baru kita boleh nampak lah betapa besarnya variasi home appliance TCL. Diorang ada macam-macam variasi washer,
dryer, mesin kombinasi washer dryer sampailah ke produk kolaborasi premium. So selesai sudah lawatan kita ke kilang pertama, iaitu TCL Hefei Home Appliance Factory dekat Hefei obviously. Now kita akan move to next venue. Let's go. Okay guys, next venue kilang yang kedua daripada Hefei. Sekarang kita dekat Huzhou, Shenzhen. Now kita berada dekat TCL LCD Industrial Park guys. Dah nama pun LCD, mestilah berkisar pasal LCD dan juga TV guys. Jom kita tengok dekat dalam apa yang TCL nak bawakan untuk kita kali ini. Let's go. Just to let you know, ini adalah pengkalan pengeluaran TV warna terbesar di seluruh dunia tau. Saiz komplet ni saja mencecah 240,000 meter persegi tau. Dekat sinilah pusat segala pembuatan smart screen global, ujian produk-produk baru sehinggalah ke bahagian rantaian logistik diorang. Dekat sini diorang buat deep sharing tentang evolusi teknologi paparan diorang. Korang tahu kan, skrin LCD tradisional dulu tu ada masalah cahaya bocor daripada lampu backlight belakang. The pinnacle of teknologi diorang sekarang dinamakan SQD Mini LED tau. Diorang gabungkan 3 teknologi yang gila tau. First, Ultra Color Filter. Yang kedua, diorang satukan pula dengan Super QLED Great Nobel Prize untuk luaskan game with color. Memang no-brainer. So, sekarang korang dah tahu kan apa bezanya LED, Mini LED dan juga SQD Mini LED. Kalau tanya pada aku akan pilih SQD Mini LED lah. Paling lawa macam tu lah kan. So, basically kita dah settle dekat TCL LCD Industrial Park ni. Now kita heading to the next venue. Let's go. Selesai pusing kilang Huzhou, kita terus pecut pergi ke TCL Headquarters dan juga showroom dekat Shenzhen. Masuk-masuk je experience hall ni, kita orang terus disapa oleh Aimee, iaitu robot peneman pintar ataupun AI companion robot TCL. Comel gila robot ni. Dia siap boleh bertindak sebagai hub pintar untuk ekosistem rumah kita. Lepas tu kita ke bahagian TV tau. Kalau korang rasa TV 85 inci dekat rumah korang tu dah cukup besar, korang tengok ni, TCL X11G Max ni. TV QD Mini LED terbesar di dunia bersaiz 115 inci. Kalau 115 inci tak cukup besar, diorang tunjuk pula monster sebenar. TCL X100H Max bersaiz 163 inci. Dan ini bukan mini LED yang biasa tau. Ini dah pakai teknologi micro LED, iaitu teknologi paparan paling premium dalam industri skrin sekarang. Bukan setakat saiz je raksasa, diorang juga ada siri A400M Premium QD Mini LED TV ataupun dipanggil Art TV. Profil TV ni sangat nipis, cuma 39.9mm saja dan direka rapat dengan dinding tau. So bila korang matikan TV, skrin mate dia ni akan bertukar memaparkan lukisan digital premium tau. Bukan TV je, TCL siap ada sub-brand sendiri yang fokus buat cermin mata AR, iaitu Rayneo. Cermin mata AR ni memang gempak gila. Korang pakai je pop, terus ada skrin maya bersaiz gergasi terpancar dekat mata korang. Lepas tu, the infamous Next Paper Tag. Teknologi skrin ni diorang sumbat terus masuk ke dalam line up tablet diorang tau. Contohnya macam siri TCL Tab A1 Next Paper ni. So bila duduk bawah lampu showroom yang terang benderang macam ni pun, langsung tak ada glare ataupun silau memantul dekat mata kita. Dan bukan setakat barangan elektrik besar je dia ada, TCL juga ada ekosistem keselamatan diorang sendirilah bawah TCL Home Security. Yang paling mencuri tumpuan aku mestilah TCL Dual Screen AI Smart Lock ni. Dia ada 2 skrin depan dan juga belakang bersambung dengan sistem AI untuk pantau siapa yang datang dengan lebih selamat. TCL juga dah masuk ke arena green energy melalui TCL PV Tech yang menawarkan solusi solar pintar untuk rumah siap dengan sistem pump haba yang mesra alam. Digabungkan pula dengan barisan home appliance premium diorang macam peti sejuk molekular MagFresh yang boleh kunci kesegaran makanan guna teknologi magnetik, air conditioner pintar Fresh In C7 dan set mesin basuh AI laundry. Dan pusing dekat HQ diorang ni baru aku sedarlah, ekosistem TCL ni memang sangat-sangat dahsyat. Macam-macam diorang ada. So guys, selesai sudah aktiviti kita untuk kali kedua ni, di mana daripada pagi tadi kita pergi LCD Industrial Park membawa kepada showroom TCL dekat headquarters diorang ni ataupun dia punya experience hall guys. So macam-macam produk kita nampak hari ni, pasti ramai yang wonder kan, oh ingatkan TCL buat TV, aircon, mesin basuh, peti sejuk je. Rupa-rupanya ada banyak produk line up sampaikan ke home securities, green technology, EV charger, solar, semua pun ada. TCL kasih tapau satu kali guys. So selesai kita punya aktiviti dekat sini, now kita move to the last place. Let's go. Finally guys, lawatan yang terakhir, visit yang terakhir, kilang yang terakhir daripada Hefei membawa ke Shenzhen. Now kita berada dekat TCL Guangzhou
air conditioner manufacturing ataupun factory guys. Di mana dekat sinilah terhasilnya semua aircon daripada TCL untuk serata dunia guys. Jadi jom kita kongsikan apa yang menarik yang ada dekat sini. Let's go! Kilang pendingin hawa TCL dekat Guangzhou ni adalah pengkalan pembuatan pintar yang betul-betul baru dan juga serba canggih. Kilang ini dikuasakan oleh sistem komputer gergasi yang mampu untuk siapkan satu unit aircon lengkap setiap 7 saat geng. Gila laju Sepanjang 5 tahun kebelakangan ni saja, pengkalan ini dah hasilkan lebih 100 juta unit aircon untuk pasaran dunia. TCL menggelarkan tempat ni sebagai AI Smart Manufacturing Journey tau. Diorang adalah antara yang pertama dalam industri yang menggunakan AI powered line sepenuhnya untuk buat komponen utama aircon dekat rumah korang tu. Malah ada satu bahagian acuan suntikan plastik dorang yang dipanggil AI Lights Out Smart Factory tau. Kawasan ni berjalan automatik 24 jam tanpa memerlukan lampu sebab semuanya diuruskan oleh robot pintar. Segala proses automasi yang korang nampak ni pula dipantau secara langsung oleh AI Command Center ataupun Super Brain kilang ni. Diorang guna teknologi digital twin untuk pastikan setiap unit aircon yang keluar daripada assembly line ni menepati standard quality premium tanpa sebarang ralat dan juga kerosakan. Okey, selesai kilang, sekarang kita nak masuk dekat exhibition hall pula nak tengok apa yang ada dekat sini. Jom kita. Dekat sini TCL bukan nak tayang produk-produk satu-satu, tapi diorang nak gambarkan ekosistem makro diorang. Melalui data showroom ni, baru aku tahu operasi aircon TCL ni dah menembusi lebih 160 buah negara dan juga wilayah tau. Malah diorang pegang tahta nombor 1 global untuk jualan siri Fresh Air Aircon. So sekarang kita dekat bahagian overseas product, di mana dekat sini adalah aircon TCL yang ada dekat pasaran luar daripada China termasuklah Malaysia. Antaranya yang ada dekat sini adalah berteknologikan save in. So macam korang boleh nampak dekat sini, save in ni memfokuskan kepada AI energy saving lah. Jadi untuk menjimatkan elektrik macam tu. Kemudian kita ada breeze in. Breeze in ni as the name is implied, dia adalah untuk memberikan gentle breeze. So dia adalah dia punya honeycomb punya teknologi, nanti udara tu dihembus tu lebih lembut, dia tak rasa direct ke muka. Kemudian kita juga ada Vox In guys. Vox In ni memfokuskan kepada voice control dengan AI energy juga. Not saying yang lain tu tak ada voice control, tapi yang ni lebih khusus untuk voice control. Kemudian ini antara yang flagship lah, Fresh In guys. So Fresh In ni dia lebih kepada untuk penapisan udara dekat dalam rumah korang, mengeluarkan bau busuk ke, untuk optimal humidity dan lain-lain. Dan ini yang paling flagship teratas sekali, updated punya Fresh In 3.0 guys. So ini adalah new generation of fresh air conditioner guys. So untuk menghilangkan bau, optimize humidity dan juga untuk korang enjoy udara yang lebih bersih. Portfolio diorang memang tersangat besar, daripada siri domestik China, model antarabangsa, unit komersial industri gergasi, sampailah ke solusi tenaga hijau TCL PV Tech. Diorang siap tunjuk tau satu sudut connectivity AI Your Home yang menghubungkan aircon dengan TV mini LED diorang. Okay, kita dah settle lawak production line, dah tengok showroom. Sekarang kita nak pergi dia punya experience area pula, nak tengok apa demo yang diorang nak buat kali ni. Jom. Dekat makmal yang pertama ni, diorang nak buktikan keupayaan TCL Smart Air Softcare dan juga teknologi Fresh In. Cuma dengan hanya menggunakan offline voice command tanpa internet, aircon boleh terus di-on-kan, dan bila mana mode turbo diaktifkan, korang nampak kipas mainan depan ni pusing ligat gila. Dan bila kamera pan ke hujung bilik sejauh 11 meter, bulu pelepah dekat sana still bergerak-gerak ditiup angin. Maknanya, hembusan angin daripada aircon dia ni boleh sebar satu bilik besar dengan sekata, tapi dalam masa yang sama, rasa angin dia tu tetap lembut dan tak menyucuk kulit. Masuk makmal yang kedua pula, kita bedah siasat komponen dalaman aircon. Untuk indoor unit, diorang tunjuk bilah fin lubang micro gentle breeze dan juga fungsi self cleaning 20 minit yang ada 4 fasa, iaitu daripada fasa pengembunan, pembekuan bakteria, pencairan sehinggalah kipas tu tiup laju untuk keringkan unit bagi elak sebarang kulat terhasil. Diorang juga tunjuk modul Fresh In yang berfungsi untuk seduh udara luar, paksa lalu melalui HEPA filter untuk ditapis bersih sebelum dialirkan ke dalam rumah kita. Manakala untuk outdoor unit pula, diorang tunjuk nadi kompresor yang dipacu oleh inverter pintar TAI yang boleh adjust RPM secara dinamik untuk bagi penjimatan tenaga sehingga 37% geng. Bilik yang ketiga ni pula memang ekstrim, gila sejuk. Ini adalah Comfort Environment Experience Lab. Makmal simulasi iklim ni boleh didera dan juga diuji suhunya bermula daripada sejuk beku ekstrim negatif 40 darjah Celsius membawa kepada panas membahang 70 darjah Celsius. Ujian ekstrim ni dibuat semata-mata untuk pastikan unit aircon TCL yang dieksport ke negara padang pasir maupun negara bersalji tetap mampu beroperasi cemerlang tanpa gagal. Dan makmal yang terakhir iaitu Noise Laboratory.
sebuah bilik akustik kedap bunyi yang penuh. Bila kita ukur guna meter desibel dekat phone, unit diorang ni memang terbukti tersangatlah senyap. Dekat sini aku sempat juga untuk test TCL Home Apps untuk monitor penggunaan elektrik harian dan juga bulanan secara real time tau. Guna alat pengukur suhu digital untuk buktikan hembusan angin sejuk dia tu memang tepat seperti yang digambarkan. So, selesai sudah kita punya lawatan ke lab and research dekat kilang yang ketiga, iaitu TCL Guangzhou Air Conditioner Factory ni guys. Antara semua aktiviti ataupun lawatan hari ni, mana satu part yang korang rasa paling menarik sekali? Komen sikit dekat bawah. Dan that's conclude the whole trip untuk kita kali ni bersama TCL guys. Menarik ke tak menarik? Komen juga dekat bawah. Sepanjang trip ni, dia memang satu pengembaraan gadget yang membuka mata akulah. Kita boleh tengok empire home appliance terbesar Asia dekat Hefei. Kita saksikan kehebatan teknologi paparan mini LED dan juga AR masa depan dekat Huzhou dan juga Shenzhen HQ. Dan hari ini kita tutup dengan kehebatan kilang otomasi AI 7 saat dekat Guangzhou. Trip kali ini membuktikan TCL bukan sekadar jenama barangan elektrik biasa, tapi diorang adalah sebuah gergasi teknologi global yang tersangatlah serius dengan R&D dan juga kualiti diorang. So, trip 3 kilang TCL serata China kali ni betul-betul membuka mata akulah. Bahawa TCL ni bukan hanya sekadar jenama barangan elektrik yang biasa kita nampak dekat kedai-kedai, tapi dia adalah satu empire gergasi dari segi research dan development, robotik, AI dan segala automation, dan memang sejajar dengan dia punya prinsip dia, iaitu inspired greatness guys. So, sampai sini saja trip kita kali ni. Sampai berjumpa di trip yang akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.